of his vehicle called these mobile mechanics as their engine on their car runs rough, since they added vegetable oil to the Tukar minyak hitam out. You tengok. Bulan 10 sepatutlah selepas 6 bulan kan, dekat bulan 2 atau bulan 3 sudah nak tukar minyak hitam. Okey, tapi saya tak ada tukar. Okey, tengok sini ya. 3, 2, 1, 2, 3, 4 kan, tambah 5,000 kerana ini minyak hitam biasa. So 5,000 saja. So 3, 2, 6, 2, 3, 4. So you tengok di sini. 2, 3, 6. So sampailah. Oh, faham ah? So nak tukar lah Ya, sekarang. betul-betul. Korang tahu tak mengapa nak tukar? Tak tahu. Okey, nanti saya bagi you tengok mengapa saya cakap sangat penting nak tukar minyak hitam. Tak kira 6 bulan atau sampai 5,000. Kamu tengoklah, kalau minyak hitam biasa 5,000, semi 7,000, kalau fully 10,000. So sampai masa mesti nak tukar. Kalau korang tak tukar, nanti saya bagi you tengok itu minyak hitam banyak karbon dia warna apa? Sangat hitam tau. Saya bagi orang tengok. Betul ke? Mau tengok tak? Mau. Okey, balik, jom. Okey. You boleh tengok kopi kau tak? Wah, betul minyak hitam oh. Sentiasa tukar minyak hitam, itu minyak hitam dia akan jernih sikit. Dia tak akan macam minyak hitam. Faham? Faham? So korang jangan sentiasa over sangat lama baru tukar minyak hitam. Nanti dia akan buat you punya engine rosak. Nanti you nak bayar lebih untuk baikikan balik. Oh, Faham? faham. So korang jangan lupa follow saya Guri. Okey, kerana Guri akan tolong you orang jimat. Okey? Okey. Cantik ya? Cantik. Bye. Thank you, Kudi.